Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Broken Chain Brotherhood. Okay guys, so untuk episod yang kedua, hari ni kita ada guest kita, Afifi. Afifi daripada mana Afifi? Hello guys, nama saya Afifi. Asalnya mana-mana tapi sekarang menetap di Johor Jaya. Berasal daripada Kelantan dan banyak menetap di merata lah. Saya ni orang yang nomad orangnya. Nomad Nomad. So sekarang Afifi last location kat mana? Johor Jaya lah, Johor Jaya. Johor Jaya. Dah berapa lama Afifi kat Johor Jaya? Berapa lama ini dah masuk tahun ketiga. Tahun Okay. ketiga daripada 2023, sekarang dah 2026. So Afifi, awak pun adalah salah seorang ahli Broken Chain Brotherhood, Ya, betul. Dah berapa lama awak join Broken Chain Brotherhood? Saya last first kita jumpa sama-sama dengan Broken Chain masa Desaru dulu. Saya tak ingat bulan berapa, tapi first tu memang terus menyertai lah. Desaru Bike Bike Week, ya betul. Desaru Bike Week 2025. Tak silap saya bulan 10, betul. Kan? Tu saya dah join, dan bila saya join group ni nampak memang function, lagi-lagi aktiviti yang ada guys. Paling tak boleh tinggal go-kart guys. Go-kart, aktiviti karaoke pun ada dalam group ni. Tapi saya tak sempat join lagi. Ada tapi saya tak sempat join lagi. So macam mana Fifi sepanjang awak berada join dalam grup Broken Chain Brotherhood ni, macam mana? Alhamdulillah, baik-baik belaka. Dia macam mana? Tahun pertama saya duduk di Johor saya rasa macam manalah saya nak lepak. Dulu dekat KL ramai kawan-kawan. Bila dah duduk Johor ni, saya pun mencari juga mana nak lepak. Lepas tu inilah kita cerita macam mana perjalanan saya nak menuju ke perkenalan dengan Broken Chain. So saya first kali saya kenal Syam lah. Syam adalah owner kepada Syam Motorsport. So ni baju Syam guys, memang lawa. Siapa nak beli boleh contact TikTok Syam. Nanti Syam promote sendiri. So first saya jumpa Syam untuk VC. Saya jumpa video Syam dekat TikTok, dan dia ada buat promotion untuk VC. So saya ambil package VC dengan Syam, dan saya jumpa Syam, dan saya tengok ownernya sangat baik dan pekerjanya sangat cekap, harganya sangat berpatutan. Mana lagi nak jumpa guys? Kalau siapa-siapa yang ada JB, lagi dekat di Kota Masai dan berdekatan, Pasir Gudang, boleh contact Syam Motorsport guys. And then bila kita jumpa Syam, and then masa tu saya terjumpa Syam dekat kedai makan malam tu. Syam ride dengan kawan-kawan dia. Lepas tu saya tengok, Syam ada geng ni kan. Lepas tu saya pun cakap, nanti ada ride lagi set lah, betul tak? Lepas tu Syam pun contact saya untuk pergi Desaru. Bila Syam contact saya ada pergi Desaru, masa tu pun saya ada planning sebenarnya nak pergi, tapi saya tak ada geng. Saya plan nak pergi seorang. And then Syam ajak, kebetulan pergi-pergi tu saya ingat ke dalam 2-3 motor kan. Masa tu Syam tak kenalkan lagi. Syam tak kenalkan lagi dengan Broken Chain Brotherhood ni. So bila kita tunggu dekat tol lah, sekali dulu saya segan guys. Saya naik R25 je guys. Sekali yang datang Pani Gale, Ducati Monster 2-3 biji. Saya pun macam layak kan. Lepas tu datang dari belakang ada R25 biji. Alhamdulillah. Bersyukur ada geng. Kalau tak takut kena tinggal, bukan apa. So sepanjang perjalanan tu alhamdulillah lekat. Saya sempat sekali pergi family day dengan Broken Chain. Alhamdulillah, aktiviti sangat menarik. Itu je lah orang cakap, benda-benda menarik lah yang ada dalam Broken Chain. Aktif guys, aktif. Yang penting aktif, enjoy. Tak ada paksaan. Kalau nak datang, tak nak datang sudah kan. Yang ada hal boleh teruskan hal masing-masing. Tapi yang penting group ni open ride sentiasa ada guys. Ya, Alhamdulillah. Maknanya betul lah apa yang Fifi cakap tu. Kita dalam Broken Chain pun kita tak ada select. Ya betul. Dia punya tagline pun memang kami tak select. So untuk korang, kalau apa-apa genre sekalipun yang korang pakai, tak kisahlah sports ke, superbike ke, bike ke, touring ke, korang boleh join kita. Tak kisah apa-apa jenis genre sekalipun, tak kisah, tak ada kira umur sekalipun. Ada yang paling muda join kita pun rasa 17 tahun pun ada, 16 tahun.
Dan yang otai-otai pun ada kebanyakannya. So tak ada apa-apa masalah. Dan korang kalau ada apa-apa masalah mengenai motor ataupun korang nak servis, nak buat major servis, korang boleh contact saya ataupun boleh terus DM kita punya TikTok Syam Motorsport, ataupun untuk siapa yang ada nombor boleh terus WhatsApp saya. Okay guys. Okay, so Afifi, kita nak pergi ke segmen seram. segmen yang kita tunggu-tunggu. Segmen seram guys. Itu segmen seram guys. Okay, so dalam Broken Chain kita ada segmen baru. Dalam podcast kita perkenalkan segmen seram. Untuk orang yang kat luar sana, kalau korang ada cerita ataupun korang ada kisah seram yang korang nak sharekan, korang pun boleh contact kita Broken Chain Brotherhood dan kita akan buatkan podcast khas untuk korang. Okay? Okay, so Afifi, kita nak dengar cerita apa malam ni? Okay. Cerita dia macam ni, macam saya cakap awal tadi, saya ni hidup nomad. Saya memang daripada kecil saya hidup berpindah rendah. So saya nak ceritakan pada waktu saya duduk di Sarawak. Masa saya sekolah. Masa saya sekolah dulu, saya sekolah berasrama dekat satu tempat yang bernama Samarahan. Dia kalau daripada Kuching dalam 2 ke 3 jam. Sebab zaman tu nak pergi ke Samarahan tu kena naik feri. Tak silap saya, sekarang dah ada jambatan. Sebab kisah ni berlaku pun ada kena-mengena dengan jambatan tu. I see. Okay, kisah dia bermula masa tu duduk asrama lah kan. Masa tu dah ada ura-ura yang mengatakan jambatan dekat Samarahan tu tengah dibuat. Lepas tu masa tu pun orang-orang kampung pun dengar lah macam kebanyakannya orang yang duduk asrama tu memang asalnya daripada kampung sana lah. So diorang cerita dah ada hebahan tentang jaga anak-anak. Jaga anak-anak supaya tak kena culik. Dia cakap macam tu. Mula-mula saya tak faham. Saya tak faham kenapa kan. Macam apa kena-mengena dengan jambatan dengan hilangnya budak kan. Lepas tu okey, pada satu hari tu kita orang macam biasalah duduk asrama, dia main kat padang, main bola. Lepas tu kita orang punya sekolah ni dikelilingi oleh sawit. Ni sekolah rendah ke sekolah menengah? Sekolah menengah. Okay. Sekolah menengah. So keliling sekolah kita orang ni, asrama kita orang ni dipenuhi dengan sawit. So memang akan ada, selalunya pagi akan ada lori masuk. And akan lori masuk. Tapi kejadian tersebut dia macam dekat-dekat maghrib, dia macam dalam pukul 7, hari dah senja lah. Kira macam dah nak maghrib lah. Kita orang pun nak balik. Tiba-tiba ada satu van putih masuk. Ada van putih masuk. Masuk ke belakang lah. Masa tu kita orang macam macam ni, sebab kita orang memang hari-hari kat situ. Bila ada benda pelik ni kita orang macam tengok kan. Apa benda kan, macam apa tapi tak apalah tapi tak apalah. Macam tak apalah, kita orang pun macam okeylah. Tak adalah, biarlah. So kita orang biasa aktiviti lah, solat maghrib. Lepas tu ada orang panggil, saya dah lupa dah nama, belajar dekat dalam kelas lepas maghrib tu apa, ulang kaji tu apa, saya dah lupa. Prep. Kita ada prep kan, prep sebelum isyak sampai isyak. Okay, sampai je solat isyak tu kita orang bebas lah. Lepas solat isyak tu kita orang bebas. Masa tu saya dengar ura-ura senior lah cakap, van tadi tak keluar-keluar. Van yang masuk tadi tak keluar-keluar. Apa hal Lepas tu dia orang macam jom lah 2-3 orang pergi siasat. So saya tahulah ada beberapa senior dia keluar untuk pergi cari event tu. Tapi information saya dapat pagi esok tu tak ada, dia orang tak jumpa apa-apa. Tapi malam tu dia dah start guys. Permulaan seram yang pertama adalah first history yang terjadi lah. Ada dekat asrama perempuan tu tengah mandi guys. Dia kena istirahat time mandi. Malam tu juga. And then
kesian kat perempuan tu. Saya pun tak kenal perempuan tu sebab saya just dengar berita esok paginya. Saya dengarnya dia memang kena time mandi and then berlari keluar dalam keadaan tanpa surat benar. So itu yang saya tahu kejadian ni macam tu. And then keesokan paginya saya dengar macam tu. Nama pun tak disebarkan, tapi beritanya macam tu lah. So esok paginya tu mula-mula okay, just fine. Tapi kita orang selalunya setiap pagi kita orang akan beratur dekat keluar je asrama. Sebelum masuk kelas kita orang akan beratur. Selalunya warden akan check siapa yang tak pakai sampin. Dulu saya sekolah saya pakai baju Melayu dengan sampin hari-hari. Baju Melayu dengan sampin biru. So siapa yang tak ada sampin, dekat situlah kita orang akan kena denda lah. Selalunya kita orang akan beratur dulu sebelum masuk ke kelas. So masa pagi tu ada juga berlaku histeria. Pagi-pagi itu sampaikan ustaz sendiri cakap, tak pernah ada histeria siang-siang. Siang-siang pagi-pagi ni dah kena histeria. Lepas tu okey lah, itu seorang selamat. So bila waktu kelas ada beberapa kes. Yang histeria tadi tu laki ke perempuan? Mula-mula perempuan. Yang siang ni perempuan je semua. So dalam blok saya saja ada 6. Masa tu dekat kelas saya ada 6, saya ingat. Sebab dekat satu blok saya tu ada 4 kelas. Dia seorang daripada kelas saya, dua lagi sebelah, lagi satu seorang kena. So memang bersambung sampai ke petang guys. Sampai ke petang benda tu bersambung. And then masa tu kita orang dah macam ustaz dah pelik kenapa benda tu jadi macam sampai macam tu kan. And then petang tu macam biasa, main bola macam biasa. So tibalah maghrib. Nak dijadikan cerita, masa maghrib tu saya terlambat. Saya tertinggal 1 rakaat. So masjid saya ni, asrama saya, dia punya masjid ngam-ngam tau. Kira macam barisan lelaki, bila penuh saya orang paling belakang sekali, and then belakang tu terus soft perempuan. So dia memang ngam-ngam untuk pelajar, untuk masjid tu dia memang ngam-ngam. So dijadikan cerita saya lambat hari tu. Saya tertinggal 1 rakaat. So saya masuk dan saya kena ganti 1 rakaat lah. So bila saya bangun tu, saya akad takbir, ustaz start baca doa. Betul-betul belakang saya guys, orang kena histeria. Betul-betul belakang saya perempuan kan kita orang dah full, saya pula belakang sekali. So orang yang betul-betul belakang saya tu kena histeria. Orang lain dah lari ke depan lah, saya terpaksa ganti 1 rakaat. So habis je 1 rakaat tu, masa saya semayang tu, mula-mula saya dengar seorang belakang saya, orang lari ke depan. Lepas tu bersama-sama. Yang lari ke depan siapa? Lelaki lah. Dia makin ke depan kan. Dia ada orang dah makin ke depan. Lepas tu masa saya semayang tu pun saya dengar mula-mula belakang saya, betul-betul belakang saya. Afifi teruskan je lah. Dia bukan boleh kacau saya pun kan. Saya fikir saya tengah semayang, bukan dia boleh kacau saya pun kan. So lagi satu, kat surau saya tak ada tirai. Dia buka terus. Setiap lelaki perempuan dia buka terus, dia tak ada tirai. So mula-mula saya dengar belakang. Masa nak habiskan rakaat pertama tu, saya dengar dalam 6 jeritan macam tu. Dalam satu dia macam surau, lepas tu surau. Dalam surau. Lepas tu okey, bila saya habis semayang tu, ustaz kuatkan bacaan doa selawat. Lepas tu hampir separuh kan perempuan kena histeria masa tu. Pelajar perempuan hampir separuh. Masa tu masih macam mana nak cakap, kita orang masih kat dalam. Ustaz tengah panggil cikgu-cikgu, tengah panggil cikgu-cikgu untuk datang tolong. Sebab time tu imagine kalau ada 3 okay lah, contohlah ada 100 pelajar perempuan, 50 yang kena. Macam mana nak kontrol? Macam mana nak kontrol? Masa tu memang masing-masing dah kucak-kacir sebenarnya. Masa tu dah kucak-kacir sampai ustaz cakap start azan. Mula-mula start azan tu, so kita ada adalah bilal-bilal muda yang dilantik kan. So dia orang gila-gila untuk azan. So azan tu berkumandang sampai subuh. Sebab kita orang mula-mula 50%. Masa tu pihak lelaki tak keluar lagi daripada
daripada surau lah. Pelajar lelaki tak keluar lagi. So ustaz bagi arahan untuk okay, yang lelaki pergi prep. Pergi prep, biar AJK yang kontrol surau. Sebab time tu perempuan semua dah terbaring. Yang kena tu hampir 50% semua dah terbaring. So azan dah memandang, kita orang tapi lelaki tak ada seorang pun yang kena. Sekejap, dia ada cerita dia. Okay. So masa mula-mula dia macam mana tau. Saya ni orang yang nak cakap tak percaya hantu tu tak, cuma tak pernah nampak. Alhamdulillah saya tak pernah nampak. Kalau kadang-kadang saya anggap saya nampak, tapi saya rasa macam itu bukan dia. Dia macam mana? Tapi alhamdulillah saya tak pernah lagi jumpa dan saya takut. Saya tak pernah jumpa dan saya betul-betul dia muncul dan kejutkan saya tak pernah lagi. Alhamdulillah lah setakat ni. Bukan minta, tapi alhamdulillah setakat ni tak ni. Tapi kejadian tu memang membuka mata saya lah. Masa kita orang turun tu, ada seorang kawan saya, badan dia besar dan tinggi. Masa tu dia tiba-tiba masa dia turun di tangga surau tu, pak dia terduduk. Cakap, kau apa hal? Kau terlanggar kayu ke kan? Sebab kita orang turun tangga kan, kau terlanggar apa-apa ke? Dia senyap. Lepas tu budak-budak ni dah cakap lah, weh kena ni kan. Lepas tu dia bangun, dia lari ke surau. Antara surau dengan padang, dia surau, padang, kelas sekolah. Dia ada satu dia macam apa, rumput dia buat macam pagar. Tinggi-tinggi ni lah, tinggi-tinggi dada kan. Kita boleh pandang ke sebelah, cuma dia tinggi lah Rumput tu. Okay. Yang badan besar tu, dia lompat macam ni kan, besar. Lompat melepasi rumput tu. Dia lompat macam tu kan. Saya tengok depan mata saya kan, dia lompat sap tu. Apa? Ini bukan benda yang biasa. Ini bukan benda yang manusia biasa boleh buat. Lepas tu kita orang kejar. Masa nak sampai ke tempat yang dia duduk tu, kita orang dah sempat pegang dia. 6 orang, dia seret dia. 6 orang pegang dia seret dia. Sampai dia orang cakap, tak apa, lepas lah, dia nak pergi mana lepas lah. Nak pergi mana dia lepas. So lepas. So bila lepas itu, kita orang tengok, kita orang dulu ada blok kelas baru, blok kelas lama. Blok kelas lama ni dia macam bawah tu kosong. Bawah tu dia macam rumah tinggi yang bawah tu kosong lah. So dia lari, dia pergi duduk bawah tu. Dia pergi duduk bawah tu. Lepas tu ada seorang lah ambil Al-Quran, pergi kat dia. Lepas tu dia dah start menangis. So macam ada seorang ni cakap lah, kalau biasanya kalau dah start menangis tu dia dah sedar. So pergi kat dia, bagi dia Quran, suruh baca. Jangan tengok apa, tengok Al-Quran je, ikut je aku jalan. So betul lah dia dah sedar. Sampai ke kelas tu, kita orang pergi ke kelas, suruh dia baca Quran sambil dia nangis lah masa tu. Lepas tu ada beberapa orang lagi lelaki yang kena. Total lelaki yang kena dalam 3 ke 4 orang macam tu lah. Tapi biasa lelaki, sebab kita orang lagi ramai daripada yang kena, terkawal lagi lah. So nak dijadikan cerita belah perempuan pula. So belah perempuan tu, masa tu saya bersekolah sekali dengan kakak saya lah. So masa tu saya pergi ke surau, and then ustaz cakap dia perlukan bantuan lah daripada lelaki-lelaki lagi, kalau lagi bagus yang ada mahram lah. So saya boleh lah, saya di-invite lagi kan masuk dalam surau untuk tolong. Masa tu saya jaga kakak saya dengan beberapa kawan dia lah, sementara tunggu ustaz pulihkan yang lain. So totally malam tu hampir 80% perempuan kena. Maknanya Kak Fifi tu salah seorang yang kena juga. Histeria Memang malam tu memang tak terkawal. Kita orang tunggu bantuan. Malam tu polis dengan bomba datang dalam pukul 4 lah. Memang sana subuh awal kan, dia memang dekat-dekat dengan subuh. So azan tu memang berkumandang daripada maghrib tu sampailah ke subuh. Malam tu memang saya cakap, itu pengalaman saya yang saya boleh cakap yang tak semua orang boleh dapat. Tapi apa kena-mengena dengan band putih? Okay. So bilanya terjadinya benda tu kan.
So esoknya pengumuman daripada pengetua untuk boleh balik lah. Okey. Bagi mak ayah untuk datang ambil apa semua kan. So bila kita orang dah balik rumah lah, habis je cuti, habis je lah weekend tu, bila dah patah balik semua, keluarlah berita yang ada 2 orang mayat budak tanpa kepala dijumpai dekat kawasan sekolah kita orang. Bukan dalam kawasan, dekat dengan area sawit. So bila ada berita tu, saya dengarlah kisah yang orang Sarawak ni bila dia nak buat jambatan, ada segelintir orang yang masih amalkan tanam kepala budak bawah jambatan sebagai penunggu jambatan. Itulah benda mistik yang bila dah habis benda tu baru saya tahulah cerita tu lah. Yang diorang memang ada segelintir yang masih amalkan, percayakan benda-benda macam tu kan. Dia tanam kepala budak dekat bawah dia. Tapi jambatan tu sekarang dah siap lah. Dah siap lah. Maknanya tapi saya tak sempat nak gunakan jambatan tu sebab memang saya daripada Sarawak 2013 saya kerja daripada Sarawak. So saya tak sempat lah. Tapi cerita tu memang betul lah tu. Cerita tu saya tak tahu kalau ada rakan-rakan saya yang mengenali saya, kawan-rakan sekolah yang tengok video ni dan memperbetulkan apa cerita saya, sebab itu yang sampai dekat saya. Macam contohnya, tapi tak ada macam kesahihannya yang keluar berita ke apa yang kesahihan dia tu memang kesahihan tu rasanya tak ada. Tak tahulah ada ke tak. Cuma yang masa lepas sekolah tu, masa saya duduk sekolah tu, itulah berita je. Oh, ceritanya itulah cerita. Tapi lepas daripada tu ada lagi kes-kes histeria ke dah terus tak ada? Dia macam mana kes histeria ni bab kata ustaz, dah lama tak ada. Memang dah berkurun lama. Ustaz cakap dulu, ustaz pernah cerita yang dulu ada istana. Itu istana bunian dekat belakang sekolah tu. Itu salah satu. Yelah, saya tak nampak. So saya macam yalah, tak apalah, saya tak percaya, dengar je lah kan. Dengar dan ambil iktibar lah, jangan pergi belakang tu sangat kan, apa semua. Tapi bila lepas tu nak dijadikan cerita, rupanya bukan sekolah kita orang je yang kena. Lepas daripada balik cuti tu kita orang baru tahu yang sekolah, dia ada sekolah kebangsaan yang ada asrama juga berdekatan dengan Samarahan. Situ pun kena. So benda tu memang macam mana nak cakap, dia ritual ni bukan satu kebetulan. Kita tak tahu apa yang orang kat situ ada buat ke apa yang menyebabkan benda tu trigger kan. Yang tu memang memang sangat-sangat dahsyat lah. Dahsyat. So gempak guys cerita Afifi itu dia nak cakap seram sangat tu. Tak cuma bagi saya, itu adalah pengalaman yang bukan semua orang boleh dapat lah. Ya betul. Saya rasa itu memang epic moment lah dalam hidup saya. Memang malam tu dengan pecah kacanya, dengan tapi malam tu je lah. Malam-malam seterusnya dah kita orang dah balik. Malam tu sebabkan dah tak boleh kontrol, bila polis dengan bomba dah datang, disuruh balik semua. Tapi dekat rumah semua tak ada cerita lagi lah. Tak ada lah. Masa tu pun zaman tu 2013 WhatsApp macam ada dulu. Ada cuma tak berapa. Baru-baru untuk kanak-kanak ni, untuk student, untuk pelajar macam kita orang tak pakai lagi lah. So gosip-gosip tu kita orang cuma dengar dekat asrama je lah. Faham. Masa tu so dahsyat guys Afifi punya cerita seram Tak silap saya pernah baca satu Facebook posting salah seorang senior saja yang ceritakan balik benda ni. Tapi saya tak sempat screenshot, saya tak sempat save lah. Dia memang, tapi malam tu memang malam yang penuh sejarah. Saya cakap memang kucak-kacir lari sini sana, memang nak tolong dengan ada yang bergurau guys. Lelaki biasa lelaki bila dah masa tu dah boring duk dengar perempuan jerit dalam surau. Ada yang buat isteri Lepas tu angkat, ramai-ramai angkat nak pergi surau. Lepas tu kena halau balik dengan warden.
Macam-macam jadi malam tu. Macam-macam Ada hal. yang serius, ada yang main-main, macam-macam jadi. Ya, tapi benda macam ni tak boleh buat main ni guys. Jangan buat main guys. Jangan buat main. Tapi yelah, kalau masa tu kita fikir kita Yalah budak lagi, budak sekolah lagi. Tapi janganlah guys. Jangan buat main benda ni. Ada Okay, seorang lelaki tu kena dia panjat pokok. Lepas tu bila dia dah sedar dia gayat. Dia tu saya ingat. Tapi dia sedar kat atas pokok apa? Nah, dia sedar kat atas pokok. Dia gayat. Lepas tu dah orang kena panjat Selamatkan untuk dia. selamat. Macam-macam guys. Masa tu ada cakap yang apa ni, kalau yang masa saya duduk dalam surau yang teman kakak saya tu, itu macam-macam jenis. Ada yang terbang tak banyak ke atas siling? Oh, itu tak ada. Tak ada ya. Itu kalau saya nampak saya demam. Yang merangkak Itu ke? tapi perubahan suara tu ada. Perubahan suara. Itu memang real. Banyak yang menangis je lah, menangis. Yang macam kena tu kan, tiba-tiba suara dia. Ismail ni betul-betul ni bukan buat-buat lah. Macam ni saya cakap. Dulu saya punya mindset macam kalau yang kena histeria ni, kau ni Macam manja main-main lah. Kau ni manja je sebenarnya. Takut kan. Kau ni manja. Lepas tu nangis. Jerit-jerit nangis. Tapi masa ada satu tu, memang keluar suara. Memang seram lah. Wah, memang saya cakap kalau dia nak lakonkan balik suara tu, saya rasa dia tak boleh. Faham. Memang. Sebab saya pun pernah jumpa keadaan orang yang histeria dia berubah menjadi benda lain. So memang benda tu real guys. Tak boleh buat main guys. Benda ni. Okay, so Fifi, itulah kisah seram daripada Fifi. Betul. Memang dahsyat je guys cerita daripada Fifi. So ada apa-apa lagi Fifi? Itu je kisah seram. Dia ada satu lagi kisah seram. Kita tunggu next Okay guys, episode ya. kita tunggu next daripada Fifi. Kisah pertama dia dah dahsyat. Kita tengok kisah kedua dia pula macam mana Okay, so untuk korang semua, kita nantikan kisah seram Fifi next episode. So stay tune guys. Untuk korang yang belum subscribe, pergi subscribe sekarang, Broken Chain Brotherhood. Dan siapa nak servis motor, Syam Motorsport guys. Okay guys. Okay, Assalamualaikum. Ciao. Ciao guys. Broken Chains Brotherhood.